First of all, saya nak ucapkan terima kasih sebab kita dah capai 1000 followers. Sebenarnya kami mula buat konten ni mulai November 2024. Sebenarnya tujuan kami membuat konten atau video-video ini ialah untuk berkongsi ilmu dan pengalaman berkenaan dengan pembantu rumah. Okey, mungkin tak semua tahu berkenaan dengan cara menguruskan pembantu rumah ataupun menguruskan pembantu rumah apabila sudah masuk ke rumah majikan. Jadi sekurang-kurangnya apa yang saya kongsikan sebelum ni mendatangkan manfaat kepada anda semua. Okey, sepanjang saya menghasilkan konten-konten ini, anda kata saya ada tersilap kata ataupun ada yang menyinggung perasaan mana-mana pihak, sama ada majikan atau pembantu rumah ataupun yang sedang merakam ni, saya mohon maaf dan semua itu adalah kelemahan kami. So guys, siapa yang belum follow kita, bolehlah follow kita sebab kita dapatlah mencapai sekurang-kurangnya 10k untuk masa akan datang. Dan macam biasa, sesiapa yang memerlukan pembantu rumah ataupun berkenaan dengan permit pembantu rumah, boleh DM saya.